Okey. Darjah 6 menunjukkan graf laju masa. Laju masa. Pergerakan dua drone peninjau K dan L. Okey, kita tak tahu ni. Okey, kena baca baik-baik Yang mana satu K, mana satu L Okey, semasa menjalankan operasi pemantauan kawasan. Graf PKR ialah drone K. Okey, so kita dah tahu. Okey, so ini PKR. Okey, so ini adalah drone K. Lepas tu manakala OS, okey, OS adalah drone L. Okey. Nyatakan laju seragam dalam meter per saat bagi drone K. So inilah K kan? Okey, laju seragam. Apa maksud laju seragam? Ini laju kan? Ni laju. So ni laju, maintain je 14 meter per saat. So itulah jawapan dia. Ambil je 14. Awak nak letak meter S -1 pun boleh. Nak letak 14 sahaja pun tak ada masalah. Okey. Okey. Diberi bahawa jumlah jarak yang dilalui oleh drone K adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui oleh drone L. Okey, jarak So, dia kata distance jarak K sama dengan jarak L. Hitung nilai T. Okey, hitung nilai T. So, kat sini lah T. Baik, macam mana? Sekarang soalan, benda yang dia bagi awak adalah berkaitan dengan jarak. Dia bagi awak jarak. Apa yang penting untuk awak tahu adalah bila laju masa, graf laju masa, jarak merupakan jarak adalah untuk graf laju masa. Okey. Graf laju masa. So, kalau soalan minta jarak ataupun sesuatu berkaitan jarak, ia adalah luas di bawah graf. Okey. Sekarang tengok yang warna ni, warna apa ni? Warna yellow, orange. Okey. So warna orange ni bentuk dia apa ni? Bentuk dia trapezium. Okey. So sekarang ni yang trapezium ni Okey. Saya ambil. Okey. So tengok kat depan lah. Formula trapezium. Maksudnya luas trapezium okey, kena sama dengan luas segitiga. Nampak Okey, so trapezium kita, okey, fokuskan betul-betul awak punya trapezium ni. Sekejap saya ambil. So, ini okey. Kat sini trapezium kita ini adalah 36. Kat sini adalah 14. Ini adalah 12. So, maksudnya 1/2 A tambah B 12 tambah 36 darab dengan tinggi. So, 14. Okey, sama dengan. Okey. Lepas tu, kita kena ambil pula adalah segitiga ni. Segitiga ni. Okey. So, untuk segitiga, kat sini adalah 14. Okey, yang ni pula adalah T. Ni 14, itu adalah T. So, 1/2 darab T. Lepas tu, darab dengan 14. Okey, ni. Nampak 1/2 A tambah B. Ni selari. Okey. 12 dengan 36. Sebab 36 sampai sini. Darab dengan 14. Ni segitiga 1/2. Darab tapak, darab tinggi. Okey, daripada sini, nak memudahkan cerita, masukkan dalam kalkulator. Okey. Sekejap 1/2. 12 tambah 36. 14. Shift sama dengan. So, again, 1/2. Okey, T tak ada, kita gunakan X. Okey, dalam kalkulator guna X. Okey, shift soft. So, kita dapat T adalah 48. Okey. Mudah-mudah je dapat jawapan Okey, so maksudnya awak bagi markah dia. Bagi yang ni, nampak yang ni ke salah satu. Okey, automatically dapat satu markah. Awak letak benda ni sama dengan
dia dalam keadaan sama dengan. So kita nak memenuhi yang dia bagi ni. So kat situ lagi 1 markah. Jawapan dia 1 markah. Okey, insya-Allah. Bismillah.